Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang semua-semua kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak Mio, RW sampai sebenarnya Pak RT teras kok kan? Kanden apa? Hah? RT 01 RW sampai. Sebenarnya bapak-bapak, nenek mama kami dan adik-adik yang keberaja Pidato Adek. Pertama sekali marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan berkat rahmat beliau kita telah dapat diberi kesempatan dan kesihatan pada malam hari ini berkumpul di rumah Matas Sekolah dalam rangka yaitu mendoa maulid Pidato Adat yang kita laksanakan ini. Tentunya selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Bersama sekali kami sampaikan kepada adik-adik enam orang, enam beraja. Di pertama sekali kami tiup cek-cek lu semua. Pertama sekali Roni Afli, Bagala Datuk Putih, Roni Afli. Tagak putih. Tak aleng. Namanya Datuk Buluka Rajo. Yang kedua Dasri Datuk Majo Basah. Nama Ketua Rajo. Yang ketiga Dayat Datuk Mudo. Nama kemenakan daripada Datuk Gunung Sate. Maknya. Yang keempat Pendra Datuk Kartik Sultan. Makan daripada Rajo Lengan Sati. Yang kelima Safril Datuk Rajo Biawan Makan daripada Rajo Bilang Bumi. Yang keenam Afrizal Datuk Melintang Sati. Makan daripada Datuk Rajo Pelawan. Jadi itulah yang memurang disampaikan kepada adik sekolah. Jadi yang keduanya kami sampaikan kepada adik-adik nomor 6 kan mempelajari Pidato Adek, mempelajari yang jogendiam, nak cakah jo kai, nak tahu di pekar lebah tagak, kai di karok. Itu kan nak mencari betul dalam hijau, mencari jajak dalam air, membedakan putih takwa dan putih kapur. Itu udah lagi ya nah. Jadi kami sampai jo karena waklah beraja Pidato Adek itu bertukar leh tingkah laku ya nak. Jadi samunya sebelum nak beraja semua sesorak wak jalan apa ke ubah tu. Itu nombor pertama. Yang kedua setelah wak beraja agak waduh tekah kematian wak pailai. Kena panggil orang kau balik mengam dua datang wak itu kan ya guru itu celai pakaian jadi gini kau lah semua baca kau dapat di kuah beradik mereka harus pakai kau pentalon jangan pakai lepis itu selanjutnya itu celai ke mama-mama atau dusun sanak atau orang gaek orang tua dari adik-adik awak termasuk awak satu lah cukup. Kau dapat biasalah main bokalanya di dalam awak sambung kan. Jadi moyanya nama Ajang. Itu pikuk di rumah silakan cuak keluarga anak. Itu kalau raja tu solah bokalanya. Berkuat sedia maralek lama tu menggunakan awak. Ada goyang nak anak lu. Siapa nak goyang nak awak dulu. Ya kan? Tu. Itu dari dia yang kedua. Tambah ada guru leh. Tambah ada leh. Aduh kurang. Dia boleh lo tu. Dia nambah. Nikah alih sampai. Ya malah. Tu dia nyata. Ada tambah. Tambah istekna. Ke waktu kubuan ku kau mencari area yang gendiang. Cakap jokai. Tahu dibayang sampai ketua ampe atau mendaki atau menurun atau mendata. Itu wak pandai berjari amar dipakai
Itu dipelajari. Yang kedua adik sampai lah. Pertama adik ni seorang adik. Yang kedua adik yang adik. Tiga adik adik. Yang kabeh adik yang adik. Yang tiga ni kepelajarinya. Adik adik. Adik yang adik. Adik yang adik. Kau adik ni sebenarnya tak pelajari. Itu kun alam. Kau kena air awak basah. Kau kena api awak latuk. Latu jadinya. Kau ayam kau kuat. Kau ikan beradai. Kambing bebek tu ndak diubah lah dah. Kau dia airnya pai kena rendah. Tu ndak diubah lah dah. Yang daripada tiga. Ada adik. Adik nanti adik. Adik adik. Adik adik negeri Solok ke. Itu dipelajari. Kedua. Baraja kau waktu kau buang dia pakai. Dia rapi. Tak boleh salahi kan. Baku piah. Pakai saruang. Jaga bayi minta izin ke bini. Kau lah tu izin bini ke ke. Lah, lain. Nak aku. Kau indak tak boleh bayi ni. Tak indak bayi jangan bayi. Kau bercakapnya bukan siarak jadinya. Bangguang nak boleh tampu Ini ada pengaruh cik nah. Yo dua sama boleh lu yo cik yo aru takonya. Pengguang awak lu. Yang baik pengguang lain. Sampai awak baru dulu. Ikolah bakolah lanjut kaji. Boleh. Nak kemana apa ini? Sampai ajaran guru ku beda-beda kan. Ajaran Ikam dos siang lah. Itu garang siang lah. Tamrajo siang lah. Paluka siang lah. Pilih pegunung sadonya. Seorang cik. Seorang asuh. Seorang satu. Seorang sebuah. Mesti pakai sadonya. Jadi mak di lataan. Tuang lataan tik. Ada jajar rajin lah. 4 tahun setelah itu ibu bapa guru rajo. Yang guru ko yo perlu yo hormati. Nah, sampai kalau yo guru berlawan itu hilang gajinya. Itu ndak. Itulah kami alamin nah. Kok yo guru masih hilang gajinya. Ndak dapat. Ya bertumbuh dia awal melak lalu ke awak dah bunyi nyo dah. Nah. Boy panggo awak pailah. Awak pai boy panggo dia tak kerja nyo dah. Dah dapat gaji. Dapat gaji tu. Nanti belajarlah. Belajar sampai pandai, rasuk sambil rasuk. Sampai kita lah kalau kami ayah tu kalau barang menduar. Kalau panggil kami sador, maka kami sador ndak. Itu kena-kena. Laik tapi apa yang puluh yang boleh ndak kadang kayu angkih salah. Dapat. Walaupun sajana awak piko ndak lan selero, cayolah. Piko betul awak kok lan selero. Sampai banyak ndak pandai baca apinya, rajin. Ndak bisa dah. Oh, ni sejana tu bisa awak kalah ni. Selalu tu dah. Rajin lah. Kami bandana pangguang itu boleh tampil yang baik. Yang kedua, alah beraja. Ndak sembarang sendirian. Tu hari lapau dah boleh tu dah. Dah seorang tang air kau imbo tu dah boleh dah tu dah. Batampek. Sampai nak adik kau iwaluhnya batampek ndak bisa sembarang saja. Tapi kok kuah wak di mana pek kau jangan. Sah. Nah, kau batampek baradek. Itulah nasihat kami baku lah mengaji kok kami tambah je. Kami tambah terus. Bukan kau bertanya kata. Bertanya lah saya persambah kok kami lagi. Ini jadi tanya lu. Ana belum tu masih lampang kanya tu lu. Lah beri bertanya kan. Piko nak bertanya datang ke guru. Di luar ni nak pangguang. Lagi tu tam rajo kan dak ngadornya ku buang ke. Nikah ke. Lagi nah. Lah masa kian lu dari kami. Siap kami tambah je ni. Aduh je kami tambah. Dah. Itulah. Ini yang sampai ni buat tadi. Dia menyambung tu kau Belum nan tua ngah. Nan dulu walau. Lama ni sang kado na. Tu celai ulu nak di jalan moro nak duduk. Long kamu du. Larang. Tam rajo. Rajo. Tu. Kok kami kau pengawas lain kan. Tu Waduh tambah di pelawal lenggang sate itu rajo. Di ke depan. Bini Bini. tambah enggak? Hari beraja hati ya tahu bini warnanya. Hah? Nah guru. Hah? Hari beraja di panggung-panggung tu tahu bini warnanya. Ya ya.
Jadi konya 2 kali dekat di ketika sekali ya di kami ko lasa. Besok 2 kali hari. Aku syarat tembus. Ya kan? Itu masalah apa cek lain? Masalah apa pada dua baru? Oh, maraja pidato ke lah. Ini patut mungkin silah nak do nang kena semua lah pidato nak baru. Kata kat dulu kerajo. Sibuk lah kerajo lu itu yang penting. Ekonomi perlu. Ekonomi. Yuko sira ini pidato sudah mah. Nah ini kena semua do rumah dah cek. Aja talang lah itu Atu celai beraja kini kan nak do baban lah dah. Datang saya ke panggung ni nak do mamau lah dah. Ha? Kalau dulu yo nak pitih aku kok melia ke. Dulu payah tak mau. Ini datang saja cik beraja lah. Nah, itu ya. Perlu tambahan kali. Awak ada yang bayar. Bayar wak. Itu pada membangun tu ada bantu lah tu untuk kopian. Lurah bagi lah. Lurah bagi itu anggaran DPR. Siap beraja saya itu apa haji. Itu besok kalau lah enggak pandai wak. Itu kalau kini kau ke Batame lah. Pokoknya disuruh pak diguru bisa dorang magi do mama dia pandai dah. Jangan malu. Takut. Jangan milih-milih pak. Bisa dia kok sana sudah dah ya lepas dah. Tu. Dah habis nah. Ini sekian dari kami. Ini kalau dapat ya sedikit lain dah ya sekebau ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu leh.